Hari ni dalam reaksi, kita ada satu reaksi untuk video klip terbaru daripada Atuk Alif Syukri. Atuk. Yes, Atuk Alif Syukri. Atuk Alif Syukri. Dengan video bertajukan Biar Apa Orang Kata by Alif Syukri. Okey, jadi Datuk Alif Syukri ni memang terkenal dengan pelbagai kontroversi lah. Betul. Kucing dia hilang lah, emas dia kena curi lah, buat video dengan pondan lah, macam-macam. Gaji buat hal. Macam-macam. Lah. Okey, jadi hari ni kita tak nak buang masa, kita nak dengar sendiri lagu Datuk Alif Syukri buat ni bertajuk Biar Apa Orang Kata. Aku kata lagu ni ditujukan khas kepada haters dia. Yes. Yes. Jadi sebagai haters Datuk Alif Syukri, aku dengan Amar declare ni kita haters Datuk Alif Kita Syukri. haters. Kita akan dengar, kita akan nilai benda ni, okey? Okay. Kita butang play. Datuk Seri Alif Syukri. Datuk Seri ya, Mak? Dah naik ke? Tak tahulah. Okey, kita nampak ada pekerja-pekerja. Apa pandang-pandang? Kau ingat kau hello? Kau ingat kau hell? Apa berjiwa Teruna dialah lelaki seksi. Tak kira janda ataupun dara. Gadis-gadis seksi. Lah, itulah dia. maksudnya tak kira lah dia ni apa pun. Elok, seksi lah. Tapi mesti tak kena lah. Kita haters kita nak dengar kecaman. Lagu kecam haters. Tapi dia kecam bro. Ambil aura. Ini dia memberi semangat kepada orang-orang yang menjadi kecaman kepada orang lain ni. Supaya apa? Biarlah apa nak kata. Tapi aku tetap tak suka dia punya music video ni. Tak suka Sebab apa? Pertama sekali nampak kampung sangat. Okey. Nampak kampung, nampak Melayu sangat.
nampak cheap. Nampak cheap. Cheap ah. Okey Cheap. lah. Yang mahal sebab banyak artis yang nama. Mana sebab hati ada buat doyok RM15,000 bayar. Ada ni RM15,000 bayar. Nampak? Tunjuk muka je. Tapi itulah. Tapi kau tanya aku, video ni nampak cheap lah. Tapi okey lah kalau bandingkan dia letak pondan kat sebelah tu. Okey lah. Ini okey kalau lah. kita comparekan video ni dengan video yang sebelum ni rakam dalam hotel mana lah tu. Ni jauh lebih baik lah. Dia jauh lagi baik Dia lah. lebih baik lah. Tapi still nampak cheap lah. Maybe sebab aku suppose production dia cak ayam kot. Mungkin Dia lah, punya tak post tahu tu lah. maybe tak tahu lah. Tak menarik. Senang cerita tak menarik. Tapi terlajak laris. Tapi kau tanya aku, lagu ni tak adalah sehebat mana yang sebelum ni. Betul. Tapi aku rasa lagu ni tak akan pergi jauh lah. Sebab apa? Dia tak ada elemen kontroversi. Tak ada elemen Jadi, kontroversi. tak ada Lepas tu orang- lagu dia pun tak catchy. Tak catchy. Lepas tu aku rasa orang nak kecam pun susah. Orang nak kecam susah. Orang pun. nak kecam je sebab tu Tak je ada video point. dia viral sebab kecaman. Ni bila keluar ni? Tengok. 18 November. Dah lama lah. Dah dekat sebulan. Tak ada sebulan. 2 minggu ke ah. 2 minggu lah. Berapa Tapi view dia? 759,000. tak viral lah. Tak viral. Sebab apa? Tak ada elemen-elemen yang kita panggil memberi ruang kepada warrior-warrior macam aku nak kecam. Tak ada. Cuba kalau dia tak pondan situ. Oi, jadi. memang kena. Jadi point, kan? Kena. Tapi itulah. Tapi aku sukalah komen yang pertama sekali ni paling top sekali sampah tu je dia tulis. 1.7k like. Oi, teruk lah perempuan mah. Perempuan mah. Faizal Aziz. Kalau dalam YouTube ni komen perempuan mah kalau dia benci betul lu. Paling pedas lah. Paling pedas lah. Paling Memang pedas lah nampak dia perempuan. punya hitamnya hati perempuan tu dalam YouTube ni. Senang. Kalau lelaki tak macam tu. Okey. Tapi kalau kita berbalik kepada video ni mah. Engkau punya opinion tentang harga video ni agak. Kita nak tengok harga sebab sebab dia tulis lepas tu Datuk Seri kan. Datuk Jadi Seri. dia Datuk Seri ni mestilah kaya. Kita pun tahu rumah dia 10 juta. Betul. Ramai juga arkitek-arkitek yang kena hilang job sebab salah buat dia punya swimming pool. Jadi swimming pool dia tu mahal 15 juta. Jadi kita tengok dia punya dia punya video ni kita bandingkan dengan lifestyle dan juga kekayaan dia pakai jam tangan. Tak kena lah. Tak kena lah. Memang tak kena lah. Tak kena lah. Video dia Tak ni kena lah. bagi aku shoot seorang-seorang pun tak apa. Tak apa lah. Tak payah ajak extra dancer. Tak payah ajak video. Tak payah tak. Boleh pakai, lah, boleh. Pakai handphone lagi bagus. Boleh. Pakai handphone lagi bagus. Sebab apa? Walaupun dia invest mahal tapi still dapat cheap. Kau tahu sebab apa mah? Sebab orang tahu dia kaya. Orang tahu dia kaya, dia markup sikit macam tu. Jadi kalau Datuk Alif kaya raya, duit juta-juta, bilion kan beli kucing Afrika yang hilang tu. kan? Lepas tu jam tangan sampai 2 pakai kat tangan, itu belum campur dengan cincin-cincin emas kat ibu jari tu semua tu. Okey. Patutnya buat video mah level Hollywood. Betul lah. Level barulah nampak kaya, nampak? Cair Nampak riak, nampak? Cair lah production company yang elok sikit. Yes. Tak apa, biar lagu sampah sekalipun tak apa. Asalkan music video tu nampak Hollywood. Bolah nampak elemen-elemen taksub, riak, angkuh, bongkak. Nampak kaya. Yes. Datuk. Title Datuk Seri tu dah bagus. Tapi music video nampak cheap. Dia sama dengan ni mah. Siapa yang scammer tu, Datuk scammer tu? Boy Iman punya video sama level dengan ni. Sama lah. Tapi yang tu DBI punya MV tu at least dia banyak effort dekat prop dia. Betul, banyak balon. Yang ni tak ada apa pun. Tak ada apa bro. Setakat ada orang belakang nari je. Jadi kekayaan Datuk Alif Sukri tu dengan music video ni tak tally mah. Jadi there's something wrong kat situ. There's something wrong kat situ. Tak kena dengan image dia. Tak kena dengan image lah. Jadi aku rasa Datuk Alif Sukri patut invest 12 juta dekat satu music video saja supaya nampak lebih diva macam tu. Diva, angkuh, riak, bongkak semua dah. Nampak kaya gitu. Lepas tu kena ada kontroversi sikit. Apa pula viral? Letak pondan seorang menari tepi tu. Woi Datuk zoom kat pondan yang fake tu. Woi, memang 13 juta view. Wow, masyuk bro. Itu kita international kira. Nyanyi lagu English. Confirm viral. Confirm viral. Kena bash sampai kat US tu, kena bash. Despacito kalah. Despacito kalah. Despacito bash dia mah. Yang main gila mah. American dengan United Kingdom, Britain bash Datuk Alif Sukri. Sebab dia buat lagu English kan. Orang English bila dengar, orang English dengar faham. Ni what the F is this bro? This is trash. This is trash. Nampak? Lepas tu dia zoom pula kat tu kan. Jadi that is a fake boobs. Nampak? It's unbrandable Datuk. So Datuk patut hire Kecap sebagai
penasihat Ah. Datuk. Mencipta kontroversi. Yes, Ah. sip sikit. Yes. Jangan ingat Datuk power cipta kontroversi. Sebenarnya Kami kecap. lebih hebat daripada Datuk sebenarnya. Yes. Nampak kami antara orang yang paling angkuh, bongkak, riak dalam Malaysia ni. Cuma Datuk berani tak berani je dengan kita punya kontroversi. Yes. Datuk kena ada elemen-elemen kontroversi dalam video Datuk. Kalau tidak Datuk buat video 7,000 2 minggu tak pergi ni Datuk, tak pergi. Dia tak apa nak. Tak baloi ya. Ini MV ni orang dah ketuk Datuk dah berapa dah. Dah berapa dah Datuk kena ketuk. Baik bagi kita orang ketuk Datuk. Yes. Sip sikit. Yes. Alright guys. Jadi kalau korang terhibur dengan reaksi dan korang terhibur dengan video MV Datuk Ali Shukri, biar pun nak kata ni korang suka dengan muzik video ni, kau boleh pergi tengok dekat TV Tajak Laris, dekat YouTube. Dan jangan subscribe channel dia. Subscribe Kecap. Yes. Itu yang penting. Sebab apa? Datuk Jangan Ali Shukri, like MV ni, like video reaksi ni. Yes, that's good, that's good. Okay guys. Jadi itu saja untuk hari ni dalam reaksi. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang.